Sejak itu, langit Kuala Lumpur mula menukar warnanya kepada keemasan cair. Sang suria hampir tenggelam di sebalik hutan konkret menara-menara pencakar langit yang angkuh, membiaskan cahaya jingga pada cermin-cermin bangunan yang berkilauan. Di bawah, di sepanjang jambatan layang Jalan Tun Razak, arus lalu lintas masih sesak seperti biasa. Sebuah simfoni yang tidak pernah berhenti dari hon kereta dan deruman enjin. Di celah-celah hingar-bingar itu, ada sesosok gadis muda berbaju lusuh, menggalas sebuah beguni besar di bahunya yang kurus. Kulitnya yang sepatutnya cerah kini diselaputi debu jalanan, dan rambutnya yang panjang diikat ringkas, tersembunyi di bawah topi usang. Namanya Aisyah. Usianya baru 20 tahun. Pada pandangan mata kasar, dia hanyalah seorang lagi pengutip barang kita semula yang saban hari mengais rezeki dari botol plastik dan kotak-kotak terbuang di lorong-lorong belakang ibu kota. Namun, Aisyah bukanlah gadis biasa. Walaupun hidup di jalanan, wajahnya tetap bersih dan matanya memancarkan kecerdasan yang tajam. Dia terbiasa menunduk ketika berjalan, satu cara untuk tidak menarik perhatian, tetapi pandangannya sentiasa awas, merakam setiap perincian di sekelilingnya seolah-olah sedang mengumpul data. Satu rahsia yang tidak diketahui sesiapa pun di lorong itu, Aisyah sebenarnya bukan pengutip barangan terpakai. Dia adalah seorang pelajar tahun akhir jurusan Sosiologi di Universiti Malaya, sedang menjalani latihan amali dengan sebuah ngul perlindungan wanita dan kanak-kanak. Dia ditugaskan oleh pensyarahnya untuk melakukan satu kajian sosial yang mendalam tentang kehidupan komuniti miskin bandar. Tetapi Aisyah tidak mahu kajiannya sekadar angka dan statistik di atas kertas. Dia mahu merasainya sendiri, menyelami denyut nadi kehidupan mereka. Jadi, dia memilih untuk hidup seperti mereka. Tanpa identiti asalnya, tanpa keselesaan, tanpa sebarang gengsi. Dia mahu faham apa rasanya dipandang rendah, apa rasanya kelaparan, dan apa rasanya berjuang untuk hidup dari sehari ke sehari. Hari itu, Aisyah sedang tekun mengasingkan botol-botol plastik di belakang sebuah warung mamak yang sibuk apabila satu suara garau memecah lamunannya. "Hoi, kau buat apa kat situ?" jeka seorang lelaki berbaju kemejati coklat dengan wajah yang tegang dan misai nipis di atas bibir. Di lehernya, tergantung sekeping lencana kecil yang menandakan dia seorang anggota polis. Aisyah menoleh perlahan-lahan, jantungnya berdegup sedikit kencang. Bukan kerana takut tetapi kerana inilah saat yang sering diceritakan kepadanya oleh rakan-rakan pengutip yang lain. "Saya cari botol saja," Encik jawabnya lembut. Suaranya sengaja direndahkan. "Cari botol ke cari pasal?" katanya lagi sambil melangkah mendekat. Kasut butnya yang berkilat memijak beberapa botol plastik yang belum sempat Aisyah masukkan ke dalam guni. Lelaki itu, Korporal Azman, cukup dikenali di kawasan itu. Bukan kerana prestasinya yang cemerlang, tetapi kerana sikapnya yang agak angkuh dan panas baran. Dia sering memarahi peniaga kecil, menendang troli penjajah yang diletakkan sembarangan, dan seolah-olah merasakan dialah raja di jalanan itu. Mungkin tekanan kerja atau mungkin juga kerana dia merasa dirinya lebih berkuasa daripada orang lain. Azman menjeling tajam ke arah beg guni besar di tangan Aisyah. "Buka guni tu." Mana tahu isi dia bukan botol, tapi barang curi. Aisyah menunduk, cuba menahan gelodak rasa di dalam dada. Ini adalah sebahagian daripada kajiannya. Dia perlu bertenang. Isinya cuma botol dengan kotak. "Encik. Kalau encik tak percaya, boleh tengok sendiri." "Ah, tak payah banyak cakap." "Buka sekarang," herdik Azman sambil menarik guni itu dengan kasar. Habis botol-botol plastik yang telah dikumpul Aisyah sepanjang petang itu tumpah berterabur di atas jalan tar yang kotor. Beberapa botol kaca pecah, mengeluarkan bunyi berderai yang menarik perhatian beberapa orang yang lalu lalang. Mereka berhenti sejenak, memandang dengan wajah serba salah. Ada yang mahu menegur sikap polis itu, tetapi takut pula menerima padah.
Tengok tu, menyusahkan orang saja. Budak-budak muda zaman sekarang tak tahu malu. Kerja tak nak, tahu nak mengutul bandar saja, hamun Azman lagi. Seolah-olah melepaskan segala tekanan perasaannya pada gadis lemah di hadapannya. Aisyah mengangkat muka, menatap mata Azman seketika. Ada getaran amarah yang cuba dikawalnya. Tetapi dia tahu, misinya lebih penting. Dia perlu kekal dalam wataknya. Saya kerja, Encik. Saya bukan minta sedekah, balasnya dengan suara yang masih perlahan tetapi tegas. Kerja kau ni mengganggu ketenteraman awam. Dah, ikut aku pergi pondok polis, kata Azman sambil menolak bahu Aisyah. Tolakan itu tidak kuat, tetapi cukup untuk membuatkannya terdorong ke hadapan. Aisyah melangkah perlahan, meninggalkan guninya yang tenganga kosong. Dalam hati, dia menahan rasa perit. Bukan kerana tolakan kasar itu, tetapi kerana layanan yang begitu menghina dan merendahkan martabat. Dia tahu, beribu-ribu insan senasib dengannya mengalami perkara yang sama setiap hari, tanpa mampu melawan, tanpa suara untuk membela diri. Dan kini, dia merasakannya sendiri, bukan lagi sebagai pemerhati, tetapi sebagai mangsa. Di pondok polis kecil berhampiran stesen bas Pudu Sentral, Azman masih tidak berhenti membebel. Bau hapak dan udara yang terperangkap di dalam bilik sempit itu membuatkan suasana terasa lebih menyesakan. Kau ni dari mana? Maikan mana? Soalnya sambil duduk di kerusinya yang sudah usang. Saya tak bawa, Encik. Hilang masa pindah rumah sewa dulu, jawab Aisyah, menggunakan alasan yang sering didengarinya. Ah, alasan lapuk. Kau ingat aku bodoh ke? Azman menatapnya dengan pandangan yang penuh syakwasangka, lalu mula menggeledah beg sandang kecil yang dibawa Aisyah. Di dalamnya hanya ada sebuah buku catatan yang sedikit comot dan sebatang pen. Tiada dompet, tiada telefon bimbit. Tetapi ketika Azman membuka buku catatan itu, matanya terus mengecil. Dahinya berkerut. Di halaman pertama, tertulis dengan kemas, pemerhatian lapangan, kehidupan komuniti pengutip barangan kita semula di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Di bawah tajuk itu, tertera logo sebuah universiti terkemuka di Malaysia dan tanda tangan seorang pensyarah bergelar Profesor Madya. Azman menyelak helaian seterusnya. Penuh dengan tulisan tangan yang terperinci tentang rutin harian, cabaran dan interaksi sosial komuniti tersebut. Ada lakaran peta lorong-lorong tempat mereka biasa mencari rezeki. Ada catatan tentang harga jualan barangan terpakai. Apa benda ni? Soalnya, nadanya tidak lagi sekeras tadi. Aisyah menarik nafas panjang. Inilah masanya. Saya pelajar universiti, Encik. Saya sedang buat kajian. Polis itu tergamam. Suaranya yang lantang tadi serta-merta hilang. Wajahnya yang bengis berubah menjadi keliru. Pelajar. Universiti? Ya, Encik. Dari Universiti Malaya. Saya tak boleh beritahu sebelum ni, sebab saya perlu alami sendiri kehidupan mereka tanpa sebarang layanan istimewa. Saya perlu tahu bagaimana rasanya menjadi mereka. Beberapa orang anggota polis lain yang ada di dalam pondok itu memandang Aisyah dengan riak tidak percaya. Kopral Azman berdeham beberapa kali, cuba menutup rasa malu yang tiba-tiba menyerbu dirinya. Wajahnya terasa panas. Kenapa tak cakap dari tadi? Kalau saya cakap dari awal, mungkin Encik tak akan tahu macam mana layanan yang sering mereka terima setiap hari, jawab Aisyah dengan tenang. Kali ini dia menatap lurus ke dalam mata Azman. Sekarang, Encik dah tahu. Keheningan melingkupi bilik kecil itu. Kopral Azman tidak mampu berkata apa-apa. Lidahnya kelu. Dia hanya mampu memandang gadis di hadapannya,
yang wajahnya kini kelihatan jauh lebih tabah dan berprinsip daripada yang disangkanya. Aisyah menutup buku catatannya dan perlahan-lahan berdiri. Kalau Encik dah selesai, saya nak sambung kerja saya. Masih banyak yang perlu saya catat untuk hari ini. Azman mahu menahannya, mahu meminta maaf, tetapi egonya menghalang. Dia hanya mampu memerhatikan belakang tubuh Aisyah ketika gadis itu melangkah keluar, meninggalkan pondok polis yang tiba-tiba terasa begitu sempit dan menyesakan. Malam itu, sesuatu di dalam diri Korporal Azman berubah. Buat pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia merasa malu. Bukan kerana dimarahi pegawai atasan, tetapi kerana perbuatannya sendiri. Fikirannya mula teringat kembali pada semua orang yang pernah dilayaninya dengan kasar. Peniaga pasar malam, penjaga parkir haram, pengutip tin, semua yang dianggapnya sebagai sampah masyarakat. Padahal, mungkin mereka semua jauh lebih jujur dan bekerja lebih keras daripadanya. Dan Azman masih belum tahu, pertemuannya dengan gadis pengutip itu belum berakhir. Kerana takdir akan menemukan mereka sekali lagi, dalam situasi yang jauh lebih mencabar dan akan menguji kemanusiaan mereka berdua. Beberapa bulan berlalu selepas insiden di bawah jambatan layang itu. Kehidupan Aisyah mula kembali ke landasan asalnya. Kajiannya selesai dengan cemerlang. Laporannya yang setebal 200 muka surat itu bukan sahaja mendapat pujian daripada pihak universiti, malah turut menarik perhatian beberapa ngo dan media tempatan. Data yang dikumpulnya bukan lagi sekadar teks, tetapi dihidupkan dengan kisah-kisah peribadi yang menyentuh hati. Namun, di sebalik semua kejayaan akademik itu, ada satu ruang kosong di hatinya. Dia sering teringat pada wajah-wajah letih tetapi mesra komuniti pengutip yang pernah menjadi keluarganya selama beberapa bulan. Dia rindu akan gelak tawa mereka, rindu akan keikhlasan mereka berkongsi sekeping roti. Suatu petang, selepas menghadiri sebuah seminar di kampus, Aisyah membuat keputusan untuk kembali ke rumahnya yang lama. Dia memandu keretanya ke kawasan di bawah jambatan Jalan Tun Razak. Suasananya sudah banyak berubah. Tempat yang dahulunya dipenuhi longgokan sampah yang berbau kini kelihatan lebih teratur. Ada sebuah pusat pengumpulan kita semula kecil yang dibina oleh DBKL dengan kerjasama sebuah ngo. Di sana, beberapa orang bekas pengutip barang kini bekerja dengan lebih sistematik, lengkap memakai seragam hijau dan sarung tangan. Makcik Timah, wanita tua yang pernah mengajarnya cara mengasingkan plastik berkualiti, kelihatan sedang sibuk menimbang botol-botol yang telah diasingkan. Apabila matanya terpandang kelibat Aisyah, wajahnya yang berkedut serta-merta bersinar. Ya Allah, Aisyah! Budak baik ni balik lagi, serunya dengan gembira. Aisyah tersenyum lebar, terus meluru dan menyalami tangan tua itu. Makcik, sihat ke? Alhamdulillah, sihat. Makcik sekarang kerja rasmi kat sini. Dapat gaji tetap, tak adalah macam dulu. Mengais-ngais dalam tong sampah, Makcik Timah tergelak kecil, menampakkan giginya yang sudah tidak lengkap. Semua ni sebab kamu dengan Encik Azman tulah. Hidup kami semua dah berubah. Aisyah tersenyum, tetapi di matanya terbayang rasa terharu. Saya cuma tolong sikit-sikit je, Makcik. Semua ni hasil kerja keras Makcik semua. Beberapa minit kemudian, bunyi siren kecil kedengaran dari jalan raya. Sebuah motosikal peronda polis berhenti tidak jauh dari pusat kita semula itu. Seorang anggota polis turun dan membuka topi keledarnya. Aisyah terus mengenali wajah itu. Korporal Azman. Penampilannya kelihatan lebih kemas, dan wajahnya tidak lagi setegang dahulu. Dia memandang sekeliling dengan riak kagum. Wah, makin elok tempat ni ya. Makcik Timah mencebik manja. Iya, Encik. Semua dah bersih. Orang-orang kat sini pun makin semangat nak kerja.
Mata Azman kemudian beralih kepada Aisyah. Senyuman kecil terukir di bibirnya. Awak masih sempat datang sini? Aisyah mengangguk. Saya tak nak cuma tulis laporan lepas tu hilang. Mereka ni semua sebahagian daripada cerita saya. Azman menatapnya lama. Ada sesuatu yang berbeza pada diri Aisyah. Dia kelihatan lebih matang, lebih tenang, tetapi semangat di matanya masih sama. Awak tahu, lepas semua yang jadi, saya minta pindah bahagian. Saya sekarang dalam unit perhubungan komuniti. Tugas saya bukan lagi buat rondaan atau saman orang, tapi bantu bina program untuk warga yang kurang bernasib baik macam ni. Aisyah memandangnya dengan pandangan yang hangat. Maknanya, Encik betul-betul dah berubah. Kalau bukan sebab awak, mungkin saya masih jadi orang yang sama macam dulu, balas Azman perlahan, mengakui kesilapannya. Namun, suasana tenang itu tiba-tiba bertukar cemas apabila seorang pemuda berlari panik dari arah belakang. Encik, tolong. Kat gudang simpanan ada api. Kebakaran. Tanpa berfikir panjang, Azman dan beberapa orang pekerja di situ terus berlari menuju ke gudang kecil di belakang. Asap hitam sudah mula berkepul-kepul keluar dari celah-celah bumbung zinc. Beberapa guni berisi botol plastik sudah mula terbakar dan api marak dengan cepat, menjilat timbunan kotak-kotak kertas yang kering. Cepat. Ambil air. Telefon bomba, jerit Azman, segera mengambil alih keadaan. Aisyah turut membantu, menarik keluar barang-barang yang belum dijilat api. Tangannya kotor terkena jelaga, tetapi dia tidak peduli. Api semakin besar, dan di tengah-tengah kekalutan itu, kedengaran suara tangisan seorang kanak-kanak dari dalam gudang. Ada budak kat dalam, jerit seseorang dengan cemas. Tanpa teragak-agak, sebelum sempat sesiapa menghalang, Aisyah terus berlari masuk ke dalam gudang yang berasap. Aisyah, jangan, jerit Azman, tetapi sudah terlambat. Asap tebal membuatkan pandangan kabur dan menyesakkan nafas. Tetapi Aisyah nekad. Dia merangkak di bawah kepulan asap, mencari punca suara tangisan itu. Akhirnya, dia menemui seorang budak lelaki berusia lingkungan 5 tahun, sedang menangis ketakutan di satu sudut. Adik, jangan takut. Pegang tangan akak. Jom keluar, katanya sambil menarik tangan budak itu. Ketika mereka hampir tiba di pintu keluar, sebahagian atap kayu yang sedang terbakar tiba-tiba runtuh. Aisyah menjerit perlahan, memeluk budak itu dengan erat. Tiba-tiba, Azman muncul dari belakang, menahan kayu yang runtuh itu dengan bahunya, lalu menarik Aisyah dan budak itu keluar ke tempat selamat. Sebaik sahaja berada di luar, Azman terbatuk-batuk dengan kuat. Orang ramai segera menyimbah air ke arah api sehingga akhirnya ia berjaya dipadamkan sebelum bomba tiba. Budak lelaki itu selamat tanpa sebarang kecederaan, tetapi Aisyah dan Azman sama-sama terduduk di atas tanah, keletihan dan tercungap-cungap mencari nafas. Makcik Timah menghampiri mereka sambil menangis. Ya Allah, kamu berdua ni gila ke apa? Tapi terima kasih banyak-banyak, kamu dah selamatkan cucu makcik. Azman memandang Aisyah, nafasnya masih tidak teratur. Awak tak berubah ya, masih degil dan nekat macam dulu. Aisyah tersenyum lemah. Kalau tak nekat, mungkin budak tu tak selamat. Azman menghela nafas panjang, lalu menatapnya dengan pandangan yang dalam. Awak tahu, Aisyah, dunia ni tak akan berubah hanya sebab ada undang-undang. Tapi ia berubah sebab ada orang-orang biasa macam awak, yang berani ambil peduli. Aisyah membalas pandangannya. Dan sebab ada orang-orang macam encik, yang berani mengaku kesilapan dan berubah menjadi lebih baik. Beberapa hari selepas kejadian itu, berita tentang insiden kebakaran kecil di pusat kita semula itu menjadi tular di media sosial. Bukan kerana apinya,
Tetapi kerana keberanian dua insan, seorang anggota polis dan seorang gadis muda yang sanggup membahayakan diri demi menyelamatkan nyawa. Namun bagi Aisyah, ia bukan tentang pujian atau populariti. Ia adalah bukti bahawa perubahan yang sebenar tidak bermula dari kata-kata, tetapi dari hati yang sanggup turun padang dan bertindak. Sejak hari itu, Aisyah memutuskan untuk meneruskan perjuangannya dengan lebih serius. Dia menyertai sebuah NGO yang membantu pendidikan anak-anak jalanan. Manakala Korporal Azman pula menjadi pengunjung tetap di pusat kita semula itu, bukan lagi sebagai seorang pegawai beruniform, tetapi sebagai seorang kawan. Kadang-kadang, mereka berdua akan duduk di bawah jambatan yang sama, yang kini dindingnya dihiasi dengan lukisan mural yang berwarna-warni, hasil kreativiti anak-anak komuniti itu sendiri. Suasana di situ tidak lagi suram. Gelak tawa kanak-kanak yang bermain bola kedengaran riang. Azman memandang sebuah mural besar yang memaparkan gambar seorang gadis menggalas beg guni di bahunya, lalu berkata perlahan, "Awak sedar tak? Itu gambar awak?" Aisyah menatap lukisan itu lama, lalu tersenyum. "Bukan, Encik. Itu gambar semua orang yang dulunya tidak dipandang. Saya cuma sebahagian kecil daripada cerita mereka." Angin petang berhembus lembut. Di antara tawarian kanak-kanak dan warna jingga sang mentari, mereka berdua tahu bahawa kisah ini belum berakhir. Tetapi kali ini, ia bukan lagi tentang luka dan penghinaan, tetapi tentang harapan yang tumbuh dari hati yang pernah terluka dan kini belajar untuk saling memahami. Pagi itu, udara Kuala Lumpur terasa lebih berat daripada biasa. Langit diselaputi awan kelabu, menandakan hujan lebat akan turun tidak lama lagi. Di bawah jambatan, Aisyah duduk di atas timbunan kotak terpakai, tekun menulis sesuatu di dalam buku catatannya. Sekumpulan pengutip lain sedang sibuk mengasingkan plastik dan tenten aluminium di sekelilingnya. Mereka sudah mula mengenali Aisyah, malah menyayanginya seperti adik sendiri. "Nisa, kau ni tak macam kami," kata Makcik Timah, sambil mengurut belakangnya yang sengal. "Kulit kau masih licin, cara kau bercakap pun sopan. Kau ni siapa sebenarnya?" Aisyah hanya tersenyum nipis. "Saya cuma nak tahu macam mana rasanya hidup orang yang selalu dipandang sebelah mata, Makcik." Makcik Timah mengangguk, walaupun tidak sepenuhnya faham. "Yalah. Yang penting kau budak baik, tak menyusahkan orang. Tapi hati-hatilah, sekarang ni banyak razia haram. Kadang-kadang yang mengaku pegawai pun sebenarnya samseng." Kata-kata itu belum lama diucapkan, apabila tiba-tiba dari arah jalan besar, dua buah zen hitam berhenti di tepi jalan. 4 orang lelaki berbadan tegap dan berpakaian biasa turun, tetapi gerak-geri mereka kelihatan mencurigakan. Salah seorang daripada mereka, yang berambut kerinting, terus menjerit dengan lantang, "Semua kumpul. Ini operasi pembersihan dari Dewan Bandaraya. Jangan ada yang lari." Makcik Timah dan beberapa pengutip lain terus panik, menyangka mereka benar-benar pegawai di BKL. Tetapi Aisyah merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Mereka tidak memakai sebarang pakaian seragam rasmi, dan cara mereka bercakap lebih mirip samseng pasar. Salah seorang lelaki itu menendang sebuah troli lama milik seorang pakcik sehingga kotak-kotak di dalamnya bertaburan. "Cepat kemas tempat ni. Nak bersihkan sendiri atau nak kami angkut semua masuk lori?" Aisyah melangkah ke hadapan, cuba bertenang. "Encik-encik ni dari mana?" "Ada surat tugas rasmi?" tanyanya dengan nada yang jelas. Lelaki berambut kerinting itu menjelingnya dengan tajam. "Hai budak, kau jangan banyak tanya. Jaga guni kau tu sudah." Tetapi sebelum tangannya sempat menolak Aisyah, bunyi hon motosikal yang kuat memecah suasana. Sebuah motosikal peronda berhenti mengejut dan seseorang yang memakai seragam polis turun dengan pantas. Wajahnya sudah sangat dikenali Aisyah.
Korporal Azman. Dia memandang ke arah kekecohan itu dengan mata yang tajam. Ada apa ni? Salah seorang lelaki tadi cuba berdalih. Kami cuma buat operasi pembersihan, Tuan. Kawasan ni kotor sangat. Operasi apa? Azman mendekati mereka, memerhatikan setiap seorang dengan teliti. Saya dari Balai Polis Dang Wangi yang jaga kawasan ni. Tunjukkan surat kebenaran operasi kamu. Lelaki-lelaki itu serta-merta menjadi gugup. Kami cuma nak bantu bersihkan saja, Tuan. Bantu atau peras ugut? Potong Azman dengan dingin. Dia terus menarik tangan salah seorang daripada mereka dan menepuk-nepuk poket seluarnya. Dari dalam poket itu, jatuh beberapa keping not wang yang renyuk. Jelas sekali hasil kutipan haram daripada para pengutip yang ketakutan. Orang ramai mula berkerumun. Aisyah tergamam, tidak menyangka Azman yang dahulunya bersikap kasar kini berdiri tegak melindungi mereka. Bawa mereka semua ke balai, perintah Azman kepada 2 orang lagi anggota polis yang baru tiba. Jangan biar seorang pun terlepas. Setelah keadaan kembali tenang, Azman memandang Aisyah. Awak tak apa-apa? Aisyah menatapnya lama sebelum menjawab. Saya okey, Encik. Tapi saya terkejut. Encik datang pada masa yang sangat tepat. Azman tersenyum kekok. Kebetulan lalu tadi. Tapi mungkin bukan kebetulan juga. Dia menunduk sedikit, nada suaranya melembut. Saya dah fikir banyak pasal kejadian tempoh hari. Saya memang salah. Saya malu bila dapat tahu awak cuma cuba nak bantu mereka. Aisyah memandangnya dengan lebih lembut. Saya pun sempat marah, Encik. Tapi kalau semua orang putus asa hanya sebab pernah dilukai, tak akan ada perubahan yang akan berlaku. Hujan mula turun renyai-renyai, membasahi jalanan dan menimbulkan aroma tanah basah yang menenangkan. Azman, tanpa segan silu, turut membantu mengutip semula barang-barang yang berselerakkan. Dia mengangkat guni-guni yang kotor bersama-sama dengan pengutip yang lain. Mereka semua memandangnya dengan hairan. Mungkin ini kali pertama mereka melihat seorang anggota polis bekerja bersama mereka tanpa rasa jijik atau marah. Beberapa minggu kemudian, suasana di bawah jambatan itu berubah sepenuhnya. Kerajaan tempatan, hasil daripada laporan Aisyah yang disokong kuat oleh pihak polis, akhirnya menata semula kawasan itu. Para pengutip diberi tempat pengumpulan yang lebih teratur dan beberapa siri latihan kemahiran ringkas. Hari itu, di sebuah dewan serbaguna komuniti yang tidak jauh dari situ, satu majlis penyerahan laporan kajian Aisyah diadakan secara rasmi. Aisyah berdiri di hadapan, memakai kemeja putih yang ringkas tetapi kemas. Di barisan belakang, Korporal Azman turut hadir, segak dengan pakaian seragamnya. Apabila Aisyah selesai membentangkan hasil kajiannya, dia memandang para hadirin dan berkata, selama saya hidup di kalangan komuniti pengutip barangan kita semula, saya belajar satu perkara penting. Kemiskinan bukanlah satu aib. Tetapi cara orang lain melayan mereka, skim yang selalunya kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Kita tidak perlu menjadi kaya raya untuk menghormati sesama insan. Seluruh dewan senyap. Azman menundukkan kepalanya. Kata-kata itu seolah-olah menampar sisi dirinya yang lama. Setelah majlis selesai, dia mendekati Aisyah di luar dewan. Terima kasih, ya, katanya ringkas. Aisyah tersenyum. Untuk apa, Encik? Sebab buat saya sedar, uniform yang saya pakai ni tak selalunya bermakna saya betul. Kadang-kadang, orang yang nampak paling lemah skim yang sebenarnya paling kuat nuraninya. Aisyah menatapnya dengan tenang. Dan kalau semua orang sudi belajar untuk merendah diri, mungkin tak ada lagi orang yang perlu menyamar jadi miskin hanya untuk didengari.
Mereka berdua terdiam seketika, hanya bunyi kenderaan dari jalan raya yang kedengaran. Kemudian, Aisyah meminta diri. Dia akan ke lapangan kajiannya yang seterusnya, membawa harapan baru untuk golongan lain yang suaranya tidak pernah didengari. Azman memerhatikan langkahnya yang semakin menjauh, lalu mendongak memandang langit yang mula cerah selepas hujan. Jauh di sudut hatinya, dia tahu pertemuannya dengan gadis pengutip itu bukanlah satu kebetulan. Ia adalah satu pengajaran hidup yang hadir tepat pada masanya untuk mengubah bukan sahaja nasib